Kita bukan bodoh. Tapi bila ada lesen, kita melabur lah. Ini orang-orang yang terlibat lah, ialah semua Datuk Seri tau. Pada hari ini kita hadir ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman bagi menghantar surat kepada yang kita hormati Tuan CP Datuk Rosdi Muhammad Isa, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, di mana tujuan kita hadir hari ini adalah untuk menghantar surat mohon pertimbangan agar dapat dilakukan satu siasatan yang menyeluruh di bawah kesalahan jenayah Kanun Kesiasaan di bawah Seksyen 420. Kes hari ini adalah berkaitan dengan satu sindiket pelaburan forex, di mana sindiket ini dia mempunyai pendaftaran asal di Pulau Seychelles. Tidak dapat kita ketahui siapakah di belakang Pulau Seychelles ini, tetapi yang paling penting adalah kerana dia menubuhkan sebuah syarikat di Labuan. Syarikat di Labuan ini mempunyai money brokerage license dan dia mewujudkan satu custodian account, di mana custodian account ini merupakan sebuah offshore bank, dan entiti yang seterusnya adalah sebuah syarikat sendirian berhad yang digunakan sebagai syarikat untuk memberikan pelajaran forex kepada pelabur-pelabur. MHO mewakili hampir 38 mangsa yang telah kerugian mencecah ke 4.95 juta ringgit. Pelabur-pelabur pada peringkat awalnya dipanggil untuk menghadiri kelas forex, di mana mereka diajar bagaimana untuk melakukan perdagangan forex. Di dalam kelas itu, mereka dipengaruhi untuk membuat pelaburan untuk mendapat pendapatan yang lebih konsisten berbanding melakukan trading secara sendiri. Mengapa mereka percaya? Pertama, bayaran dibuat ke dalam sebuah bank yang berdaftar di Labuan. Yang pertama, bukan dibayar ke akaun USDT ke, Telegram ke, mana-mana money changer ke, bukan. Yang kedua, broker itu adalah broker yang mempunyai lisens di Labuan. Kerana pada pandangan mereka, jika money brokerage license itu ada, bermaksud syarikat ini telah dilesenkan untuk menjalankan pelaburan forex. Sebenarnya itu tidak benar. Setelah itu, kita telah menghantar surat aduan kita kepada pihak Labuan Financial Service Authority. Malangnya, apa yang menyedihkan kita adalah tidak ada seorang pun daripada pengadu-pengadu yang ada ini dipanggil untuk dirakamkan percakapan. Kerisauan kami adalah jika pengadu tidak dipanggil untuk dirakam percakapan ataupun ambil statement, ada kemungkinan yang pertama, kes itu dah lengkap. Yang kita takut adalah kemungkinan yang kedua, iaitu tak disiasat langsung. Jadi kami tidak ada pilihan. Terpaksalah kami hadir ke hari ini ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, bukan tujuan untuk memburuk-burukkan mana-mana agensi, sebaliknya untuk meminta satu perhatian supaya bantulah pengadu-pengadu ini rakam percakapan, mulakan siasatan, lengkapkan siasatan, serahkan kertas siasatan kepada pendakwa raya. The whole family lah, 1 juta lebih lah. Okay, anak saya yang berumur 29, setakat dia punya saving semua hangus. Mastermind scammer, dia terlalu pandai. Semua ada lesen. Tapi yang saya pening ni, terlalu banyak kes scammer kot yang ada di Malaysia ni. Jadi dia mengambil masa yang terlalu lama. Ini semua melibatkan duit yang banyak. Bukan kita kehilangan duit sebab bisnes, bukan sebab scam. Saya harap kerajaan ambil tahu, ambil langkah, ambil ketulusan yang lebih, keikhlasan yang lebih, supaya kita sebagai rakyat tidak lagi ditindas dan ditipu.